ni pun sama juga. Akan mati juga nanti Zaim. Kali ni, aku guna bom baharu. Dia cekap sungguh. I tahu apa you buat tau. Ya ke? Semua ke? Sabar Aisyah. Aku cabar kau. Sekarang ceraikan aku. Go Syafiqah binti Ibrahim. Aku ceraikan kau dengan talak 1. Top up 10,000, Mami. Okay, kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Sumpah Ibuku episod akhir ni. So, macam semalam kita banyak bercerita pasal Cik Iyam dengan ni lah, Cik Iyam dengan Husna, di mana mereka berdua akhirnya berdamai lah, minta maaf sesama sendiri masing-masing, menerima. Jadi adalah happy ending dia, walaupun sakit sebenarnya Husna nak menerima yang apa yang Cik Iyam telah buat berpuluh-puluh episod, tak ada berbelas-belas episod. Dalam masa sama juga saya fokus kat watak Syafiqah ni, sebab dia lah punca dia. Saya tengok macam watak Syafiqah ni daripada episod pertama, saya tak tahu macam backstory dia, apa yang membuatkan dia jadi macam tu, apa yang membuatkan dia mula-mula dia jadi penyondol, jadi bini nombor 2 lah. Macam mana dia start kenal dengan Cik Iyam, macam mana Cik Iyam boleh propose Syafiqah ni jadi isteri nombor 2 kepada Zaim. Tapi Zaim ada isteri pertama Iman, yang pada saya watak yang paling strong lah compare dengan watak Husna. Mungkin sebab Iman ni dia tak kena teruk macam Husna. Husna ni memang trauma betul. Iman ni privilege dia, kelebihan dia sebab dia tak duduk bersama dengan mak mertua dia. Jadi dia selamat kat situ. Yang duduk dengan mertua dia si Syafiqah. So kita boleh bayang lah kalau Syafiqah dan Iman duduk semua, memang hari-hari berperang lah. So Iman dia ada kerjaya dia sebagai pensyarah. Tapi mak Cik Iyam ni dia melebihkan, dia lebih sayangkan Hadis, sebab Hadis ni anak sulung, ada anak sulung, dan dia kalau sayang, saya nampak macam dia sayang, macam tak nak bagi anak dia kahwin langsung, tapi dia nak juga bagi anak dia kahwin dengan Farhana. Tapi Farhana mula-mula memang lagi bayang kat si Hadis, tapi lama-lama dia terima hakikat lah, terima takdir. Dia tak boleh kahwin dengan Hadis selepas hampir nak putus nyawa dia, sebab Farah sangat. Lepas tu berkawan pula dengan Syah yang jadi pengaruh buruk pada Farhana. Lepas dia dah insaf tu, dia nasihatkan Syah, tapi Syah sampai ke habis episod ke hujung episod dia tak berubah. Dia masih gilakan harta. Sampai dua kali dia, bukan dua kali jugalah dia kidnap Cik Iyam. Pertama dalam rumah sendiri dia kurung Cik Iyam, tapi dalam kali kedua dia siap boleh bawa Cik Iyam boleh tahan juga, dia boleh bawa Cik Iyam ke satu tempat tu dengan Cik Iyam bertongkat tu boleh bawa lagi. Tak mungkin bawa dengan kereta. Kalau bawa jalan kaki macam jauh juga dari tempat tu. Tapi agak convenient bila Zaim dengan Hadis boleh jumpa diorang. Tempat persembunyian diorang ni. Mungkin sebab dah tahu kawasan kampung lah kot. Okay, itulah. Cuma ending Syah tu tak tahu nak kata elok ke tak. Macam sebab dia tak sempat berubah. Tapi itulah sebab dia dah ada saka yang mengganggu dia tu. Memang habis situ lah riwayat hidup si Syah ni. Jumpa lagi.